Macam mana kelab bodoh daripada Kelantan ni boleh mengalahkan 3 gergasi Eropah? Yang pertama Manchester City. Yang kedua Atletico Madrid. Atletico Madrid kita tahulah prestasi untuk season ni agak turun menaik seperti yoyo. Yang terbaru ni Inter Milan, nombor 1 Liga Itali, dikalahkan oleh Bodo Glimt 3-1. Uish, tak rasa pelik tak dengan kelab macam ni? Macam mana boleh kalahkan gergasi-gergasi Eropah? Jadi hari ni kita review dan bahas sedikit perlawanan semalam. Bodo Glimt bertemu Inter Milan di home Bodo. Formasi digunakan oleh kelab Bodo ni formasi 4-3-3 je. Simple. Tengok sekali. Tengok starting ni. Shot park. Cantik back hit. Dahsyat. Penyaring dia daripada Fed. Macam mana boleh bermain macam ni? Bodoh ni, kelab bodoh ni. Bukan kelab cerdik, kelab bodoh. Gabut lah iklan macam ni lah nak iklan. Damian mencari siapa? Barella. Go. Cantik. Boleh masuk bola macam tu. Agak padu bola tu sebenarnya untuk ni. Kena. Gol mudah daripada Hawk. Yang peliknya kelab bodoh ni, kelab yang tidak dikenali ni, kelab underdog boleh kalahkan 3 gergasi Eropah. Satu perlawanan yang sedap sebenarnya ditonton. Agak-agak adakah kelab bodoh ni akan melangkahkan sejarah lagi untuk pusingan seterusnya? Boleh komen dekat bawah. Jadi siapa yang suka review saya ni, boleh subscribe, follow dan komen ya. Maaf ada kesilapan, kekurangan, maaflah sebab saya masih kekok, masih baru lagi. Okay, jumpa next episode ya.